like, share, and subscribe. Hari ini kita nak bincang satu peristiwa duka yang baru berlaku, tragedi bas pelajar UPSI. Kehilangan 15 nyawa muda pada 9 Jun lepas di Lebuh Raya Timur Barat tu memang sangat memberi kesan pada kita semua. Betul tu. Dan untuk anda, kita akan cuba lihat lebih mendalam guna laporan berita, analisis awal yang ada untuk faham apa sebenarnya yang berlaku, kita nak tahu punca dan apa pengajaran penting daripadanya. Ya, kita fokus pada fakta yang ada dari sumber lah ya. Boleh kita mulakan dengan apa sebenarnya yang terjadi pagi Isnin tu? Pukul berapa kejadiannya? Sumber kata kejadian tu awal pagi dalam pukul 1 pagi macam tu. Bas persiaran ni bawa 42 pelajar UPSI balik dari cuti raya Aidiladha dekat Lebuh Raya Timur Barat, area Tasik Banding, Gerek. Bas tu langgar belakang Perodok Alza. Lepas tu hilang kawalan, terbalik. Allahu Akbar, kesannya teruk sangat kan? 15 pelajar meninggal, umur antara 21 hingga 23 tahun. 4 orang dalam Alza tu pun cedera. Mesti ada cerita dari pelajar yang selamat kan? Apa kata mereka? Ya, ada beberapa pelajar yang terselamat. Kongsi cerita. Macam Farhana Abaziz, Nur Irdina Huri. Rata-rata cakap bas tu dipandu laju. Rasa bergoyang-goyang sebelum aksiden. Ada juga yang sebut pasal bau asap. Bau asap? Macam ada masalah mekanikal ke? Boleh jadi. Itu antara petunjuk awal lah. Dan mereka kata pemandu nampak macam gelisah sikit. Video dashcam yang tular pun macam sokong cerita pasal kelajuan tu. Laju, bergoyang, bau asap, pemandu gelisah. Tambah lagi polis kata tu pemandu gantian. Dan lokasi dekat Gerek tu memang terkenal jalannya bengkang-bengkok, turun bukit. Ni terus buat kita fikir pasal faktor pemandu tu sendiri kan? Tepat sekali. Sumber dedahkan sesuatu yang agak mengejutkan. Pemandu bas tu, Moh Amirul Fadil, ada 18 saman trafik tertunggak, belum selesai. 18 saman, banyak tu. Ya, dan bukan pemandu je. Syarikat bas tu sendiri pun ada rekod pelanggaran lalu lintas sebelum ni. Jadi timbul persoalan pasal proses saringan pemandu kan? Betul. Macam mana sistem kita boleh terlepas pandang benda macam ni? Terutama untuk pemandu bas yang bawa ramai nyama. Kajian pun banyak kaitkan kemalangan bas dengan sikap pemandu kan? Macam laju, letih. Memang. Banyak kajian lepas tunjuk corak yang sama. Tingkah laku pemandu ni faktor besar dalam kemalangan bas kat Malaysia. Nampak macam isu ni berulang lagi. Selain pemandu, macam mana pula dengan keadaan jalan raya tu sendiri? Kawasan JRTB dekat Tasik Banding tu memang bahaya ke? Kawasan tu memang dikenali berisiko. Sumber kata selekohnya tajam, jalannya menurun curam. Lepas tu, masalah pencahayaan waktu malam. Miros pun pernah keluarkan kajian pasal reka bentuk jalan yang kurang baik boleh tingkatkan risiko kemalangan. Okey, jadi jalan pun satu faktor. Lagi satu benda yang menarik perhatian saya, sumber kata bas ni disewa persendirian oleh pelajar, bukan urusan rasmi UPSI. Ada beza ke dari segi peraturan? Itu satu lagi isu besar yang timbul. Nampaknya peraturan untuk sewa persendirian ni lebih longgar. Tak ada semakan mandatori pasal kelayakan pemandu, rekod penyelenggaraan bas. Tak macam kalau perjalanan tu diurus universiti. Macam satu loophole lah kiranya. Jadi macam blind spot dalam sistem keselamatan kita lah ya? APAD pun dah keluar surat tunjuk sebab kan pada syarikat bas tu. Ya, betul. APAD sedang siasat dari sudut peraturan pengangkutan awam darat. Maknanya ini bukan sekadar salah individu atau jalan semata-mata. Mungkin ada kelemahan sistemik, kelemahan peraturan dan yang paling sedih, ini bukan kes pertama kan? Kita pernah dengar tragedi bas macam ni sebelum ni. Tragisnya ya, sumber ada ingatkan kita pasal kemalangan maut tahun 2010-2016. Melibatkan ramai mangsa juga. Isu keselamatan bas ni, masalah lama yang belum selesai sepenuhnya. Dengan semua ni, apa langkah pembaharuan atau cadangan yang sumber kita utarakan? Apa yang perlu dibuat lepas ni? Ada 3 perkara utama yang ditekankan. Pertama, saringan pemandu mesti jauh lebih ketat. Wajib periksa latar belakang, rekod trafik, rekod jenayah untuk semua pemandu kenderaan sewa. Kena ada latihan mandateri pasal pemanduan defensif, pengurusan letih. Itu untuk pemandu. Yang kedua? Kedua,
infrastruktur jalan. Kena tingkatkan keselamatan kat laluan berisiko macam GRTB tu. Tambah lampu, papan tanda yang lebih jelas, reflektif, mungkin sistem pantau kelajuan. Miros kena buat audit keselamatan jalan raya secara menyeluruh. Dan yang ketiga? Berkaitan isu sewa persendirian tadi. Ya, yang ketiga tu penting sangat. Kena ketatkan kawaselia, syarikat bas sewa persendirian, wajibkan log penyelenggaraan bas yang lengkap, penilaian kompetensi pemandu secara berkala, mungkin boleh wujudkan satu daftar kebangsaan untuk syarikat bas yang betul-betul patuh dan selamat je. Jelaslah tragedi UPSI ni satu pengajaran yang sangat pahit tentang betapa rapuhnya sistem keselamatan kita dan harga yang perlu dibayar tu nyawa anak muda kita. Betul. Dan sangat penting pengajaran ni diterjemahkan jadi tindakan, bukan setakat bincang. Sumber tekankan perlu tindakan segera baiki saringan pemandu, jalan raya, tutup ruang longgar dalam peraturan sewa bas ni. Akhir sekali, ada satu fakta yang disebut sumber yang buat saya terfikir. Lebih 3,000 orang hadir solat jenazah untuk sebahagian mangsa. Ramai betul. Ya, menunjukkan rasa simpati dan kebersamaan rakyat Malaysia. Jadi, persoalan untuk anda renungkan. Kalau kita boleh bersatu dalam kesedihan macam ni, tak boleh ke kita bersatu dengan semangat yang sama untuk desak perubahan? Supaya benda macam ni tak jadi lagi. Al-Fatihah untuk semua mangsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين